Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah an-nabiyil amin. Nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah kerana kita diberi kesempatan oleh Allah untuk berada dalam bulan Ramadan. Setelah 3 hari kita diberi kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa. Dan mudah-mudahan hari yang keempat kita dapat melaksanakan ibadah puasa. Marilah kita manfaatkan masa-masa yang terluang dalam bulan Ramadan ini untuk kita banyakkan ibadah, di antaranya menuntut ilmu. Pada petang ini kita ingin membaca dan melihat beberapa hadis dalam Sahih Al-Bukhari, Kitabus Saum ataupun Kitabus Siyam. Hari ini beberapa hadis, dan kalau ada kesempatan lagi kita sambung lagi insya-Allah beberapa hadis yang lain. Dan dengan berbantukan syarah oleh Al-Imam Syihabuddin Abil Abbas Ahmad bin Muhammad Asy-Syafi'i Al-Qastalani dalam kitabnya yang tidak asing lagi dalam syarahkan Sahih Bukhari, iaitu Irsyadus Sari. Biasanya ataupun yang lebih masyhur dalam syarah Sahih Bukhari adalah Fathul Bari, tapi di sana tidak kurang masyhur juga adalah Irsyad Al-Sari, Irsyadus Sari, karya Al-Imam Al-Qastalani. Kitabus Saum, kata Imam Al-Qastalani dalam syarahnya, kita hanya nukil sebahagianlah, bukan kesemua kita baca syarah ini, tapi kita mengambil kita mencabut bahagian-bahagian yang kita rasa penting untuk kita lah. Kata Imam Al-Qastalani, syara'ahu subhanahu li fawaid. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa ini untuk banyak faedahnya, banyak faedah daripada yang kita dapat, yang kita akan perolehi daripada puasa ini. A'zamuha, yang paling besarnya adalah kasrun nafs. Puasa ini dapat memecahkan nafsu kita. Wa qahru syaitani, dan juga dapat membelenggu syaitan. Dapat dipanggil menangkis syaitan, mengalahkan syaitan. Fasyabu'u nahrun fin nafs yariduhu syaitan, di mana kenyang ini ibarat sungai yang menyampai kepada nafsu, yariduhu syaitan, yang dilalui oleh syaitan. Jadi kenyang ini, kata Imam Qastalani, dia ibarat sungai yang mana syaitan melalui sungai itu syaitan berenang untuk sampai ke nafsu kita. Wal ju'u nahrun fi ruhi, sedangkan ataupun sebaliknya, lapar pula adalah ibarat sungai yang menyampai ke ruh, tariduhu al-malaikah, sungai yang dilalui oleh malaikat untuk sampai kepada ruh kita, ruh berhati kita. Jadi kita dapat simpulkan daripada huraian Al-Imam Al-Qastalani ini, wallahu alam, dengan puasa ini, yang pertama sekali kita berkawan dengan malaikat dengan puasa. Kita membantu malaikat untuk mengawal nafsu kita, dan sebaliknya memberi kemenangan, memenangkan hati kita. Dalam arti yang lain, dengan berpuasa ini, diri kita ini tidak dikawal, tidak dikontrol oleh nafsu, sebaliknya dikontrol oleh jiwa kita ataupun oleh hati kita. Kemudian faedah yang lain, kata dia,
al-ghaniyyu ya'rifu qadra ni'matillahi alaihi biiqdarihi ala ma muni'a minhu katsirun minal fuqara min fudul at-ta'am wasyarabi wan nikahi. Jadi orang kaya, kata dia, dapat mengetahui betapa bernilainya nikmat Allah, ya, dengan dia mengandaikan apa yang terhalang daripada kebanyakan orang fakir miskin, ya, daripada kelebihan makanan, minuman, perkahwinan dan sebagainya. Orang fakir miskin tak ada makanan ataupun tak banyak makanan, tak dapat nak minum sebagaimana orang kaya minum, begitu juga tak dapat berkahwin. Jadi bagaimana orang-orang kaya ini dia dapat merasai betapa besarnya nikmat ini, iaitu dengan dia mengandaikan nikmat itu. Ya, bagaimana susahnya orang fakir miskin yang tak dapat menikmati nikmat sebagai dia nikmati itu. Maka fa'inu bimtina'ihi min dhalik, maka dengan dia menghalang diri daripada mengecapi nikmat itu fi waqtin makhsusin, pada waktu tertentu, iaitu puasa. Dengan puasa dia dapat turut merasai apa yang dirasai oleh fakir miskin itu. Dan wahusul masyaqqati lahu, dengan puasa juga akan terhasil kepayahan kepadanya, bidzalik yatadhakkaru bihi man mun'adzalik, maka dia dapat mengenang betapa orang-orang yang telah terhalang daripada nikmat itu. Fa yujibu lahu dzalika syukru ni'matillah, maka itu membawa dia untuk dia merasai syukur, untuk dia dengan perasaan, dengan dia meresapi, dengan dia merasai perasaan susahnya fakir miskin apabila tak dapat makan, tak dapat minum, maka itu akan timbul rasa syukur dalam hati dia ke atas nikmat yang dia kecapi selama ini. Dan pada yang sama, wa yad'u ila rahmati akhihi, mengajak dia untuk mengasihi saudaranya fakir miskin al-muhtaj, yang berhajat, wa muwasatihi bima yumkin min dhalik, dan turut membantu fakir miskin yang berhajat apa yang mampu untuk dia lakukan. Dalam arti lain, puasa ini mencetuskan perasaan simpati kita kepada orang miskin, orang berhajat dan sebagainya, di samping menyedarkan kita betapa kita ini telah dilimpahi nikmat oleh Allah dan perlu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa huwa lughatan al-imsaku, puasa ini pada bahasa kata dia ialah menahan, al-imsak, menahan. Wa syar'an imsakun 'anil muftir 'ala wajhin makhsus, pendek takrifan dia. Syarak pula ialah menahan diri daripada melakukan perkara yang merosakkan puasa, membatalkan puasa, 'ala wajhin makhsus, mengikut rupa yang telah ditentukan oleh syarak, iaitu bermula daripada menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, min tulul fajri, bermula daripada terbit fajar, ila ghurubi syams, hinggalah terbenam matahari, taqarruban ila Allah, dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu takrifan puasa. Kemudian masuk kita pada Sahih Al-Bukhari, kata dia bab wujubis shaumi Ramadan, bab pada menyatakan wajib puasa Ramadan, wa qaulillahi ta'ala, dan juga firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadatsana Qutaibah ibnu Sa'id hadatsana Ismailu ibnu Ja'far an Abi Suhail an abihi an Talhata ibni Ubaidillah anna Arabiyan ja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sa'ir ar-ra's faqala ya Rasulullah akhbirni madha faradallahu alayya min as-salati faqala as-salawatul khams illa an tataw'a shay'an faqala akhbirni
بما فرض الله علي من الصيام فقال شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا فقال أخبرني ما فرض الله علي من الزكاة قال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام قال والذي أكرمك بالحق لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id ay As-Saqafi, telah memberitahu kami Qutaibah bin Sa'id As-Saqafi. Qala, di mana ia berkata, hadatsana Ismail ibnu Ja'far Al-Ansari. Ismail bin Ja'far Al-Ansari telah memberitahu kami an Abi Suhail, hadis yang diambilnya daripada Abi Suhail. Kata Imam Al-Qastalani, Abi Suhail ini iaitulah Nafi', namanya Nafi'. An Abihi, yang mengambil daripada bapaknya. Kata Imam Al-Qastalani, iaitu Malik bin Abi Amir Abi Anas Al-Asbahi Al-Madani, jaddu Malik Al-Imam. Jadi bapa Suhail ini, iaitu Malik bin Abi Amir ini, adalah datuk kepada Imam Malik. An Talhah bin Ubaidillah, yang mengambil hadis daripada Talhah bin Ubaidillah, sahabat Nabi. Kata Imam Al-Qastalani, ahadi asyaratil mubasyarati bil jannah. Ini salah seorang daripada sahabat yang disebut Nabi 10 sahabat yang dijanji syurga. Jadi Talha bin Ubaidillah menceritakan, anna Arabian, seorang Arabi, seorang Arab pedalaman, Arab Badui. Adalah hadis, dalam mata hadis tak dijelaskan siapa, tapi dalam syarah ini kata Imam Al-Qastalani, annahu Dhimam bin Tha'labah. Arabi ini, Arab pedalaman ini ataupun Badui ini, namanya ialah Dhimam bin Tha'labah. Ja'ila Rasulullah SAW, dia datang kepada Rasulullah SAW, sa'ir ra'si, ay hala kauni sa'ir ra'si, dalam keadaan rambutnya mengerbang, dalam keadaannya rambutnya mengerbang. Faqala ya Rasulullah, lalu Arabi ini, Arab pedalaman ini berkata, ya Rasulullah, akhbirni madza faradallahu alayya min as-salati, beritahu kepada saya ya Rasulullah, apa yang telah Allah fardukan ke atas saya, ke atasku daripada sembahyang. Faqala Rasulullah SAW, maka berkata Rasulullah SAW, as-salawatul khams, as-salawatul khams, iaitulah sembahyang lima waktu. Illa an tatawa syai'an, tidak ada kewajipan yang lain melainkan jika kamu ingin mengerjakan sesuatu daripada yang sunat. Dalam riwayat yang lain, Arabi dia bertanya, hal alayya ghairuha, adakah yang lain daripada 5 waktu itu, adakah kewajipan salat yang lain? Faqala la, Nabi menjawab SAW, tidak ada, illa an tatawa syai'an, melainkan kalau kamu nak sembahyang sunat, kena sunat. Kemudian Arabi ni bertanya lagi, faqala akhbirni ya Rasulullah, bagi tahu saya pula, ma faradallahu alayya min as-siyam, apa yang Allah fardukan ke atas saya daripada puasa. Faqala alaihi salatu wassalam, berkata Nabi SAW, syahr Ramadan, iaitu puasa dalam bulan Ramadan. Illa an tatawa syai'an, melainkan kalau kamu nak berpuasa sunat, di sana adalah puasa sunat, yang wajib itu saja. Dalam riwayat yang lain, Arabi ni bertanya, hal alayya ghairuhu, apakah ada puasa yang lain yang wajib ke atasku? Maka Nabi menjawab, la, tidak ada, illa an tatawa syai'an, melainkan kamu nak berpuasa sunat. Kemudian dia tanya lagi, faqala akhbirni ma fardallahu alayya min zakati, beritahu kepadaku ya Rasulullah, apa yang Allah Ta'ala fardukan ke atasku daripada zakat. Faqala, maka Nabi menjawab,
Fa akhbar Rasulullah bi syar'il Islam, maka Rasulullah menjawab kepadanya dengan menyatakan syariat-syariat Islam, ya, kata Imam Qastalani, iaitu yang berkaitan dengan zakat, ya, iaitu nisabnya, kadarnya, ya, dan mungkin juga Nabi juga menyebutkan tentang haji dan sebagainya, ya, ataupun kata Al-Qastalani mungkin Nabi tidak sebut tentang haji kerana haji belum difardukan, ataupun Arabi ini dia tidak ada kemampuan, tidak ada istita'ah untuk haji. Faqala Arabi, kemudian Arabi ini berkata selanjutnya, walladhi akramaka bil haqq, demi Tuhan, yakni Allah SWT, yang muliakan engkau wahai Muhammad SAW, bil haqqi, dengan kebenaran, bil haqqi, dengan kebenaran, dia bersumpah dengan nama Allah, demi Tuhan yang muliakan engkau dengan kebenaran, la atatawa'u syai'an wa la anqusu mimma faradallahu alayya syai'an, aku tidak akan mengerjakan apa-apa yang sunat, dan aku tidak akan melakukan kurang daripada yang apa yang difardukan oleh Allah. Ini dia kata, aku bertanya ini, dan aku, demi Allah, aku akan tumpu pada yang wajib saja, yang fardu saja, dan aku tak mampu nak buat yang sunat-sunat. Ini. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW pun berkata, aflaha in sadaqa. Ya, faqala Rasulullah, ya, mungkinlah setelah orang itu pulang, Arab ini pulang, maka Rasulullah berkata kepada sahabat-sahabat yang lain, aflaha in sadaqa, orang itu, harap pada lama itu, dia akan berjaya, ya, jika dia benar. Mana benar pada perkataan dia tadi, iaitu dia akan jaga yang fardu, sekalipun dia tidak berpeluang melakukan yang sunat. Kata Imam Al-Qastalani, apa makna aflaha? Ay zafara wa adraka bughyatahu dunya wa ukhra, dia akan mencapai dan juga memperolehi keinginan dia, bughyatahu, apa yang dia ingini daripada Allah, sama ada dunia ataupun di akhirat. Mana jadi menggambar kepada kita bahasanya, kalau kita tidak mampu untuk memperbanyakkan yang sunat sekalipun, kita berusaha untuk memenuhi semua yang fardu, yang wajib, maka itu sudah dengan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah itu insya-Allah melayakkan kita untuk mencapai kejayaan dunia akhirat, dan sudah tentu akhirat adalah syurga Allah. Namun demikian, kita perlu juga ada kebimbangan. Takut yang fardu itu ada lompang, ada kekurangan, kerana dalam satu hadis, bila Allah Ta'ala menghisap kita dan dapati yang fardu itu kurang, maka Allah berkata kepada malaikat, lihat yang sunat yang dia lakukan, ambil yang sunat itu, tampung kekurangan yang berlaku pada yang fardu itu. Jadi sebab itu, dalam apa keadaan sekalipun, perlu juga, ya, kita menambah juga dengan yang sunat-sunat. Au dakhala jannata in sadaqa, ataupun Nabi berkata dia akan masuk syurga in sadaqa, jika dia benar. Ya, wasyakku min rawi, kata Imam Qastalani, keraguan ini datang daripada rawi. Mana rawi? Mungkin Talhah bin Ubaidillah, wallahu alam. Dia mungkin Nabi yang Nabi sebut itu ialah dakhala jannah in sadaqa, ataupun Nabi sebut itu aflaha. Ala kulli hal, dua-dua perkataan ini adalah hampir memberi implikasi yang sama, iaitu jika kita benar dalam janji kita kepada Allah, maka Allah akan menunaikan janji dia, iaitu syurga. Jadi tuan-tuan sekalian, itulah hadis kita yang pertama, mudah-mudahan pada perkongsian kita bersempena dengan Ramadan kali ini, mudah-mudahan ada masa yang lain yang terlapang, yang terluang lagi, kita baca lagi insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.